Okay, hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu. Pengadu telah membuat satu laporan polis pada bulan 7. Tapi malangnya apa yang berlaku sehingga ke hari ini pengadu masih tidak lagi diambil sebarang kenyataan oleh pihak penyiasatan siasatan. Dan kita juga masih belum dapat sebarang maklum balas tentang status kes beliau, report beliau yang terdahulu. So hari ini kita telah hadir untuk membuat satu lagi pertambahan report bagi kes pengadu. Assalamualaikum. Hari ini saya hadir lagi ke Balai Tun Razak untuk tambah report. Setelah 2 bulan saya buat report, tiada apa-apa respon dari pihak polis. Dan hari ini tambah report untuk supaya pihak polis boleh membuka kertas siasatan lah. Sebab setelah lebih 2 bulan, keluarga saya pun selalu dah diganggu. Mak saya pun dah tertekan, selalu tak sihat. Dan saya harap pihak polis dapat siasat kes ni secepatnya lah. Berapa anggaran pembayaran? Pembayaran dah lebih, apa benda yang sepatutnya daripada saya pinjam dah lebih daripada yang saya dapat. Ya. Sekarang siapa lagi ahli keluarga yang dah diganggu kan? Daripada Yang paling teruk diganggu ibu saya lah. Yang lain tu dia tak berapa attack sangat. Ibu saya yang dia rasa macam kekuatan saya tu, so ibu saya yang sekarang ni jadi sasaran diorang lah. Saya harap setelah 2 bulan lebih saya tunggu ni, pihak polis dapat cepatlah buka kertas siasatan ni. Sebab sebelum ni memang tiada langsung apa-apa respon dari pihak polis. Okay, kita berharap agar satu siasatan dan juga satu proses untuk mengambil maklum balas ataupun statement daripada pihak pengadu dapat dilakukan. Dan sekiranya terbukti bersalah, kita harap agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.